Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari berpandangan bahawa gagasan kolaborasi agung walaupun tampak gah pada namanya masih gagal memberi keyakinan terutamanya dari segi hala tuju serta matlamat akhir yang ingin dicapai. Beliau berkata, cadangan tersebut menimbulkan tanda tanya tentang keperluan ia dilaksanakan sebelum pilihan raya umum ke-16 sekiranya ia bukan berbentuk kerjasama politik. Jelasnya lagi, jika kolaborasi agung itu benar-benar sekadar satu bentuk kolaborasi, maka ia sewajarnya difokuskan kepada aktiviti sosial atau kemasyarakatan seperti penganjuran kenduri besar atau perhimpunan muafakat tanpa membawa sebarang agenda politik. Pada masa yang sama, beliau turut mempersoalkan sejauh mana gagasan kolaborasi agung itu mampu dipertahankan mengambil kira tindakan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menarik semula kenyataannya mengenai kewujudan dua kem dalam DAP. Jika ucapan penggulungan, ucapan paling penting seorang Presiden Parti selepas ucapan dasar di hadapan seluruh perwakilan dari seluruh negara yang boleh dianggap sebagai amanat agung untuk dibawa ke setiap ahli di cawangan, dari pedalaman Sabah hinggalah ke hujung selatan Johor pun boleh disanggah dan akhirnya ditarik balik. Maka apakah jaminan kolaborasi agung tidak akan berdepan penolakan dan sanggahan yang sama? Soalnya di Facebook beliau hari ini. Selain itu, Ahmad Fadli turut mempertikaikan hala tuju idea rumah bangsa yang ingin diketengahkan UMNO, sedangkan kenyataan timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, bahawa parti tersebut kononnya tidak pernah bekerjasama dengan DAP juga boleh dicabar secara terbuka. Mujur kenyataan itu belum lagi ditarik balik oleh timbalan Presiden UMNO, sindirnya. Beliau menambah bahawa kolaborasi agung dan rumah bangsa pada dasarnya masih sekadar gagasan yang belum mempunyai bentuk jelas serta arah tuju yang konkret. Namanya hebat tetapi isinya belum meyakinkan. Di pihak kita, terus bekerja dan kita jadikan kerajaan madani paling lama bertahan pun hanyalah sepenggal insya-Allah, katanya.